Soalan seterusnya, adakah dosa isteri ditanggung oleh suami? Jawabnya ya dan tidak. Ada kalanya tak tanggung, ada kalanya tanggung. Contoh yang tidak tanggung, suami duduk KL atau WhatsApp ke bini, yang subuh lah, bangun solat. Dia sudah suruh, dan suami dia jawab, beres bang. Lepas tu terik selimut. Abang mana nampak? Tak semayang pun. Maka suami tidak tanggung, isteri yang tanggung sendiri. Faham lagi? Depan suami, isteri pakai tudung, nak pergi keluar kejap pasal malang, nak beli barang sikit. Faham lagi? Pasal tani. Masuk dalam kereta, seorang isteri pun buang tudung. Suami tak nampak, isteri tanggung sendiri. Faham? Ada pun sampai masa semayang tak suruh semayang, bini pun tak semayang, maka bini berdosa, suami pun berdosa kerana tak suruh. Depan suami pakai skirt dah nampak peha, boleh keluar rumah, suami tak kata apa, maka isteri berdosa. Dosa itu turut sama ditanggung oleh suami. Faham? Gitu je.